Okay, Assalamualaikum guys. Salam hari Minggu. Aku on the way nak pergi iftar. Tapi sebelum tu aku nak update sikit tentang zone test. Alhamdulillah, syukur ya Allah, penantian aku selama setahun lebih, okay, akhirnya dah berakhir. Daripada kilang zone test sendiri, hari ni 8 hari bulan diorang dah start hantar, diorang start buat delivery ke semua dealer-dealer di Semenanjung. So diorang akan hantar, dijangkakan semua kedai akan terima motor hari Isnin lah selewatnya. Okay, so mungkin owner-owner akan dipanggil ambil sekitar hari Selasa, Rabu, Khamis macam tu lah. Depend pada kedai-kedai sebab diorang bila dah terima motor, diorang akan proses untuk pendaftaran. Selepas tu baru diorang boleh buat delivery. Next video aku akan share journey aku sepanjang aku menunggu zone test 368G ni, di mana aku start tunggu daripada 2023 masa dia launch prototype 501G, dan finally body tu dapat pada engine 368G lah. So stay tune, komen, like dan share, dan subscribe YouTube aku jangan lupa. Okay, kita jumpa lagi next update video. Assalamualaikum.